Jangan lambat, geng. Jangan lambat. Aku dah cakap jangan lambat. Ambil teh ais saya. Tolonglah. Kalau korang lambat, korang tak ada berasa, bah. Kenapa korang ini tidak pada mendengar saya cakap? Berdegil ba kamu ini? Ay nama kesumun lah kita makdikan makjabat apa nak daling kita malah kata na oh nama. Ay nama nakasiga-siga gitu. Habis ah. Apa ini? Komen dulu kamu, Pak. Kasih komen dulu saya. Saya memerlukan komen korang supaya saya boleh apa? Imaging boleh tempat lain. Boleh saya kawan saya bercerita, Pak. Saya ni orang Sabah sebenarnya ni. Tapi macam mana mau cakap sedih terus saya pun. Macam mana mau cakap sedih? Share dulu geng, tolong share ni. Ya bos. Ya. Assalamualaikum. Jom ramai-ramai datang ke Bazar Ramadan. Berhadapan dengan pasar pagi. Kita ada teh ais piau. Wow. Abang jual apa bang? Saya jual ada kuih-kuih agak-agak, ada asam pedas. Mana tu meja abang? Ya, meja. Jom kita tengok bang. Meja abang punya. Nanti saya edit bang. Abang punya mana bang? Pak, lawan. Mana bang? Jom bang. Menu. Okey. Hey sweetness. Hai, hari ini kita berada di Bazar Ramadan Seremban Jaya, berhadapan dengan Pasar Bali. Okey. Kalau nak cari menu yang menjadi kegilaan orang Bandar Timur, akok. Ini akok pandan. Akok pandan. Pandan buah aja RM2.50 saja. Kita ada puding jagung agak 80 sen, ambil 4. Dah ambil 5, RM4 pun. Kalau nasi lauk kita ada ikan sembilang belado. Ini lama dah ni. Lama yang nak makan ikan sembilang belado, mari sini. Okey, kita ada ayam kunyit juga. Ini versi kampung. Versi kampung dan yang ini yang paling hot seller. Asam pedas asam pedas boleh pilih ni bosah-bosah ayam dia, asam pedas semua. Okey, kita ada pasir nanas. Dan yang ini adalah sambal Jawa. Siapa yang kenal dengan sambal Jawa? Sambal Jawa ni dia ada tempe, dia ada macam apa ni? Macam mihun tapi kalau nama dia bukan mihun tau. Dia apa? Campur-campur. Okey, jadi punya bokeh kau tengok dia. Kau tengok dia. Ni bosan Daripada dulu sampai start kita orang berniaga sampai sekarang tak pernah berubah harga. So, yang mana belum try teh ais calok, so jemputlah datang beramai-ramai dan boleh dah zakat Negeri Sembilan. Tetapi jet orang Sabah. Boleh. Aku dah berak. Oh berak. Dan orang Negeri Sembilan. Okey. Tapi yang paling ni kalau nak cari teh ais ni memang sedaplah. Tapi kalau korang beli banyak, beli 5 kita boleh bagi combo. Mantap. Combo beli 2 dapat 1. Orang jangan tertipu tau. Ini aku ambil ni sebab simpan stok untuk esok. Okey. Bukan untuk saya hari ni. Okey. Saya puasa. Apa ini?